Apa jaminan pihak PG seandainya emas dalam akaun gap tak sempat dikeluarkan kerana sistem down satu dunia? Okey, puan, saya nak bagi tahu, dalam dunia ni tidak ada satu jaminan yang terjamin. Itu kena ingat. Tidak ada satu jaminan. Duit dalam akaun bank pun tak ada jaminan duit tu tak hilang. Kan kita dapat banyak kes duit hilang dalam akaun bank. Duit kita pakai debit card. Debit card hilang. Bank tak kisah. Bank bukan masalah bank pun. Okey. Kalau kad kredit lain. Kalau kad kredit bank akan settlekan sebab kad kredit itu duit bank. Kalau debit card duit kita dalam akaun hilang, itu bank tak ambil tanggungjawab macam mana kad kredit. Jadi tidak ada satu jaminan pun yang terjamin. Jadi tanggungjawab kita. Okey, kalau sistem bank sistem satu dunia down, duit dalam akaun bank pun tak boleh keluar, tuan-tuan. Duit dalam akaun bank pun tak boleh keluar. Samalah dengan public gold pun sama. Kalau berlaku pergolakan negara tak stabil, berlaku peperangan, tak adanya staf public gold nak tunggu sampai semua emas tu habis diserahkan. Dia pun nak kena selamatkan nyawa. Jadi kena tahu, tidak ada satu jaminan yang terjamin. Jadi emas yang terbaik ialah emas yang ada di tangan kita sendiri. Apa pun terjadi kepada sistem tonggang langgang pun, terjadi kepada public gold, selagi emas tu ada di tangan kita, kekayaan kita selamat, takkan hilang. Ada orang tanya saya, macam mana Encik Zul boleh percaya public gold? Waktu public gold baru 2 tahun. Saya adalah customer public gold yang ke-2000. Macam mana Encik Zul boleh percaya public gold? Mudah saja, tuan-puan. Yang janji beli emas, dapat emas tu ada di tangan saya. Settle. Jadi apa jadi kepada public gold pun saya tak kisah. Janji emas ada di tangan kita. Jadi akaun emas gap tu, dia bukan public gold buat tu, bukan tujuan dia, bukan untuk kita simpan emas berkilo-kilo dalam akaun tu, bukan. Tujuannya untuk memudahkan kita dapatkan emas fizikal macam ni. Tujuannya mudah kita dapat emas fizikal macam ni. Macam saya sebut awal tadi, bukan semua orang ada duit nak beli dalam 1,800 ni sekeping. Tapi dengan akaun emas gap ada RM100 boleh top up cukup gram keluar kan. Dan banyak orang kalau tak buat sistem macam tu, dia menabung tak pernah cukup 1,800 untuk beli 1 dinar. Ataupun bila cukup 1,800, harga 1 dinar dah mahal. Nampak? Okey?